Okay, tak lama lepas tu, lepas Rais strike, Tekong Zaim terus strike pula. Tengok dia punya palm menunduk-nunduk dia punya palm. Rod dia tu punya kau-kau punya. Dia pula pakai rod Daiwa Outrage PE1 pair pula dengan mesin Shimano Trans. Tengok punya palm tu punya menekan dan aku record. Tengok kiri kanan tu tak tahu ikan apa. Tengok Tekong Zaim tengah palm lagi. Tekong Zaim. Tengok Wan dah mai. Wan mai tengok. Tu dia ebek dah naik. Ni ebek ni agak besar mungkin 2 kilo lebih ataupun dekat 2 kilo ni memang tengok dengan jig color pink memang baik.